Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak peneroka faedah Lurah Biluk, dibesarkan di kalangan peneroka faedah yang pertama di Biluk sehingga tamat persekolahan tahun 1985. Saya bermulanya perjalanan berdikari, bekerja sendiri dengan melakukan perniagaan, macam-macam jenis perniagaan. Di Bentong Pahang, kami bermula sebagai peniaga kecil. Dari hanya membakar lemang tepi jalan, guna cara tradisional, muluh, santan, api dan kayu. Semua kami buat sendiri dari awal sampai siap. Perjalanan ini bukan mudah. Ada masa lemang tak habis. Ada masa cuaca hujan. Api pun susah nak hidup. Tapi kami tetap teruskan sebab kami percaya kalau jaga kualiti, orang akan datang. Lemang Tok Ki 1 kami bermula. Di sinilah kami membina jenama. Sambutan yang ramai membuatkan kami buka lemang Tok Ki 2 supaya semua orang dapat berasa. Di Villa Tok Ki, kami menyediakan ruang istirahat dan ruang bersama dengan keluarga. Dan nyok pusing, sentuhan santai untuk generasi muda. Kami bukan sekadar menjual makanan. Kami mencipta kenangan. Di laman Tok Ki, semua ada di sini. Ini adalah produk inovasi kami di laman Tok Ki. Pek perap lembu dan pek perap kambing. Apa istimewanya pek perap kambing dan lembu kat sini? Dia ada dua sos di dalam. Satu black pepper dan satu air asam. Yang dapat dua rasa. Selain itu, kita juga ada mengeluarkan produk air asam yang sesuai untuk dimakan bersama dengan bahan-bahan bakar. Untuk sedapkan lagi, tambah irisan bawang ataupun tomato. Dan juga kami ada produk minuman jenama Tok Ki. Set lemang rendang antara projek inovasi kami. Lemang rendang di vacuum seal dan disimpan di peti beku. Mudah dibawa ke mana-mana, bersih dan masih lagi kekal rasa asli makanan tradisi. Kami bukan sekadar menjual lemang. Kami membina tempat supaya orang datang, mencipta kenangan. Ini lemang Tok Ki.